Singgah ke dapur berseri, Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu. Resep turun-temurun selalu. Ada gulai sambal ulam segar. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya nak buat bubur jagung bersama keledek. Semestinya cara saya Hamsi Amisha. Jom kita tengok dulu bahan-bahan dia sebelum meneruskan memasak. Okay, Assalamualaikum dan saya Aiman. Saya videografer lah. Okey, saya nak terangkan sedikit ya. Aiman ni anak saya ya. Masih ada yang cakap komen yang Aiman ni inilah, tapi Aiman sebenarnya anak anda saya, anak bongsu saya yang comel lote gitu. Okey, kita tunjukkan dulu bahan-bahan dia sebelum memasak. Kita ada 2 tongkol jagung ya, 1 jagung susu yang saya dah iris-iris ni, jagung susu ya. Dalam ni jagung susu. Okey. Jagung susu ada jugalah jagung kuning yang sedikit. Ni jagung apa? Jagung biasalah, jagung kuning tu. Ini Keledek. itu keledek ungu lah dia. Keledek. Dah dibuang kulit dia dah, tak fikir belum So potong-potong. di sini dalamnya ada 3 bahan. So ni jagung susu, jagung susu kamera. Jagung susu kamera Highland lah. Yang ni beli kat kedai lah. Okey. So kita ada secawan air. Ya, untuk merebus Ini dari ada sagu. Sagu tu kualiti dia tak tahulah elok ke tak. Dia rendam air tu kan. Ada rendam lah. Kemudian kita ada gula Melaka atau gula merah lah, saran saya lah. Ni ada anggaran 2 keping tadi. Dengan daun pandan untuk bagi wangi. Dan kita ada secawan pula. Sekotak kecil ni. Santan tu dah 200 ml. 2 belen semalam punya. Ada sikit lah. Saya dah letak dalam So pecah dalam ais. tu kecil, sedikit garam. Dengan secubit garam. Okay, jom kita sambung untuk buat apa ya? Kita nak hiris balik Jagung ni. jagung dan juga keledek ni. So kita potong Cantik ya. ketik warna. Dia bergetah banyak ah. Ubi uli memang dia getah dia banyak sikit. Dia kurang manis tau. Tapi seriau juga nak potong ni. Kita potong besar sikit, takut dia takut dia hancur. Jadi kita buat besar-besar sikit lah. Okay, kalau rebus nanti lembut kan? Rebus lah. Direbus dah dulu, memang wajib kena rebus dulu lah. Kira sebab tu buat besar-besar takut hancur. Kalau nak kecil boleh juga, memang kecilkan ya. Kecilkan. Okey, banyak ni je cukup lah. Tak ada siapa nak makan, saya seorang je makan. Okey, saya akan masukkan ke dalam jagung tadi juga. Ni jagung ni kita nak iris lah. Jagung pun tak berapa nak cantik. Okay, kita iris cara kita lah ya. Okey. Hati tangan je. Pisau pastikan tajam tau. Kalau tak tajam dia Tumpul lah. tajam, insya-Allah tajam. Kalau tak tajam tumpul lah maksudnya. Kau ni kalau tak tajam dia macam kurang cantik lah. Potongan jagung tu dia macam bergenti gitulah, bebel pula. So konten hari ni memang sangat mudah lah. Sangat mudah buat bubur aje. Tapi kalau ada juga orang yang baru nak belajar memasak kan, dia harap-harap dia jumpalah konten mak ni. Jadi mudah sangat buat bubur jagung. Semestinya cara saya Hamsi Amisha. Betul tak Aiman? Betul. Okey. Okay, terbang-terbang tu jaga. Kira sudah siap ni kita didihkan air lah. Tak payah didihkan air, terus dia masukkan dalam, kita terus dia rebus. Mudah je kerja kita. Dia dah separuh masak, baru masukkan santan. Masukkanlah. Silap cakap. Separuh masak kita masukkan gula. Itu baru masukkan santan. Sudah Melaka. Gula putih pun boleh, tapi saya tak nak gula putih lah. Sebab gula putih lebih manis kot. Sudah siap dah hari ni. Dah siap dah. Jom. So kita sambung step seterusnya. Okay, masukkan air. Oh ya, jagung ni saya dah basuh bersih tau. Dah, mak dah cakap tadi. Ya ke? Takut nanti ada yang komen kenapa tak dibasuh. Kenapa tak dicuci ya? Dah dicuci dah semua. Mana mungkin tak dicuci kan? Okay, Kita nak bebel makan, sikit. nak makan takkan cuci. Okey. Betul tak? Okey. Dah, jom kita langsung je merebus.
Okey, kita buka api lah kan. Dah. Kita didihkan ke atas api. Tapi dia belum mendidih lagi. So dah mendidih baru kita masukkan bahan-bahan lain lah. Seperti santan, gula, sagu. Okey, tunggu dulu lah sekejap. Okey, nampak dah mendidih tu kan. Dah berasap tu. Dah mendidih tapi ubi ni belum empuk lagi. Kita nak masukkan, terus masukkan sagu ya. Sagu mata ikan kalau orang sini kata. Kalau Indonesia kata sagu mutiara kalau tak silap saya lah. Kalau silap tu maaf lah ya. Kita aduk merata sikit. Biarkan dulu. Kalau kita aduk terus dia nanti dia takut dia Tak kembang. tak kembang, takut dia hancur sebab tapi dah mula kembang dah kan nampak. Okey kan. Tu. Dah mula mengembang macam tu, bolehlah kita aduk. Kemudian bolehlah kita masukkan gula. Suka hatilah gula tu ya, nak banyak mana suka hatilah. Terpulang lah. So nanti air akan jadi terus kulit sikit Betul lah. sebelum tunggu dulu. Saya tak berapa suka gula pasir. Jadi lebih manis pada gula merah. Okey, kita biarkan dulu dia hancur. Barulah kita masukkan santan. Kita Tapi tunggu gula tu hancur. gula hancur dan pastikan juga ubi ni empuk Tapi sekarang belum lagi. Okey. Dah mendidih cun tu kan. Dia punya gula dah nampak warna hitam sikit. Gula pun dah hancur. Jom kita tengok dia punya ubi tu lembut. Rasanya dah empuk dah. Agak lambat sikit kita nak tunggu dia lembut tu. Nampak empuk. Ubi ni dia kurang manis tapi dia macam kata gebu, lebih pada gebu bebas. Tapi empuk kan? Kan? Dia tu. Okey, kita masukkan santan ya. Santan ni saya masukkan dalam peti ais ya. Harap-harap elok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa elok lagi? Dia bukan penuh satu kotak tu lah maksudnya sebab Mak dah guna sikit kan. Malah guna suku lah kot. Baik. Lekot-kot pula. Ya, sebab tak nampak kan? Nampak? Saya nampak dia ada sikit. Okey, Aiman nampak. So tinggal suku lah. Okey, cukup tak? Rasa cukup lah kan? Cukup lah untuk Mak makan. Saya makan tapi kurang lah. Tapi kalau bubur durian tu sedap lah makan habis. Tambahkan garam ya. Bismillah. Mak suka bubur jagung aja? Sangat suka. Saya kurang sikit. Ya ke? Tapi sedap memang sedap tapi kurang lah. Wangi lah, wangi lah apa bubur jagung. Yalah, Mak buat semua sedap tapi saya kurang sikit suka. Dia belum makan lagi. Kita makan garang ni, tunggu je ke dapur ni. Tak ada, selalu dah makan dah. Okay, Kalau bubur durian macam kita punya night sebelum video tu kan bubur durian, oh sedap bubur durian tu. Okay, kita tunggu dia mendidih ya. Dah mendidih tu. Dah mendidih lah tapi Tapi bagi dia masak lagi cun lah. Mak rasa nak tambah santan lagi ke? Boleh juga rasanya. Tapi dekat dalam video sekarang nampak okey dah. Mak rasa nak tambah sikit je lagi Okey. Okey sahabat semua, kita punya bubur jagung campur keledek cara Hamsi Amisha ataupun saya punya mak lah, okey. Dah siap dimasak dan juga dihidangkan. Okey, memang sangat-sangat mudah. Semua orang boleh buat, semua orang boleh cuba. Okey, macam biasa kalau rasa kurang boleh tambahkan seperti gula tadi. Okey. Nak tukar gula putih. Tukar gula putih pun boleh juga. Tapi terpulanglah pada skill masing-masing. Okey, jangan cakap kenapa Hamsi Amisha guna macam ni. Tak terpulang pada anda semua nak guna macam ni ke macam tu. Okey. Okey, kalau jika video ni bermanfaat, okey, macam biasa tolonglah share video ni. Okey, like, komen. Okey, yang paling penting kita subscribe lah channel ni. Kita sama-sama berjaya lah. Okey. So macam biasalah, saya dah rasa memang sangat-sangat sedap. Dia punya manis pun lemak-lemak dia memang cun. Okey. So macam biasa, air tangan ibu memang sangat sedap ya. Okey. So memang cun lah. Okey kawan-kawan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari, di lain tajuk lah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.